Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengizinkan kita untuk sambung kelas kita pada pagi ini lagi, dan mudah-mudahan Allah sentiasa lapangkan hati kita, berikan kefahaman yang baik insya-Allah. Okey, jadi kita akan sambung topik 23 yang minggu lepas punya. Kita tak habis lagi kepada contoh. Okey, dan sebelum tu kita recap sikitlah apa yang kita dah belajar, ataupun benda ni adalah benda yang sangat tak nampak, jadi mungkin kena recap ataupun revise beberapa kali lah. Okay, jadi ni yang kita bincang minggu lepas. Kita sedang berada pada topik fa'il mudhari' yang ada huruf sakit. Okay, chapter 23 ni huruf sakit dia ada 1, chapter 24 huruf sakit dia akan ada 2. Okay, next chapter nanti huruf sakit dia ada 2. Tapi jangan risau sebab itu perkataan yang kita sangat familiar dan tak susahlah insya-Allah walaupun dia ada 2. Okay, jadi apa yang kita kena buat dengan huruf sakit ni untuk tukar kepada fa'il mudhari'. Okay, jadi masa dia fa'il madhi, ingat fa'il madhi adalah perkataan asal ataupun huruf asal. Masa dia fa'il madhi dia ada waw. Okay, tapi bila kita nak tukar pada fa'il mudhari', kita tambah ya dekat depan. Huruf Anita alif, nun, ya dengan ta. Okay, so ikutlah tukar kepada yang mana. So kita pilih yang huruf ya. Okay, jadi bila tukar kepada huruf ya, ada fa'il yang kena buang terus huruf sakitnya. Okay, so ni kita dah tengok contoh minggu lepas lah. Wa'ada, buang terus wawnya jadi ya'idu. Waqafa, hilang terus waw dia jadi yaqifu. Wasala jadi yasilu. Okay, ini kalau huruf depan dia huruf waw. Okay. Kalau huruf ya, memang huruf ya ni huruf asal dia dan kita kena tambah another ya, maka kita remainkan dia punya ya. Yai siru, yai asu. Okay. Kemudian kalau huruf sakit dekat tengah, contohnya qala, qama, kita tak buang tapi kita buat apa? Kita convert dia jadi huruf sakit yang lain, iaitu huruf waw. Qala jadi yaqulu. Okay. Kalau ikut hasal sepatutnya di yaqulu lah kan. Tapi kita dah tukar kepada yaqulu. Qama jadi yaqumu, tapi ada juga yang tak tukar. Contohnya perkataan khafa jadi yakhafu. Remain je, sama je. Tambah ya je kat depan. Sya'a jadi yasha'u. Okay. Jadi ni adalah contoh huruf sakit dekat tengah. Huruf sakit yang terakhir adalah huruf yang kat belakang sekali. Contohnya perkataan da'a, huruf sakit dekat belakang. Jadi kita kena buat apa? Sepatutnya jadi yada'a, tapi Arab tak guna. Dia tukar kepada waw. Jadilah dia yada'u. Okay. Tapi tak semualah. Contoh kita tengok sa'a. Sa'a dia kekalkan. Jadi tambah ya je. Yas'a. Okay. So benda-benda ni dia tak apply kepada semua, sebahagian sahaja, dan macam mana nak tahu? Itu memang Arab guna. Kita kena tengok macam mana penggunaan Arab. Okay, so kita sambung pada contoh kita pada muka surat 206 hari ni Okay. Jadi muka surat 206, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum. Apa maksud li? Li untuk. Untuk. Ma, dia sepatutnya ma ni ada alif. Lima. Tapi untuk dia, apa? Untuk apa? Untuk apa, yes. Okay, lima untuk apa? Ta'izuna. Okay, contoh kita tak tahu perkataan ta'izuna. Okay, tapi sebab saya tengok perkataan selepas dia senang. Qauman Allah. Satu kaum. Okay, kenapa engkau something, kaum, Allah muhlikuhum, yang Allah binasakannya. Okay, jadi kita nak keluarkan apa huruf, 3 huruf asal perkataan ta'izuna. Mesti ada huruf yang buang ni. Sebab apa? Buang ta. Buang ta nun. Buang nun. Buang ta, buang waw nun, tinggal huruf ain dengan Ain, zat, waw. Okay, tinggal ain dengan zat. So, dia asal dia adalah wa'aza. Wa'aza ni adalah memberi peringatan. Okay, mengapa kau bagi peringatan kepada satu kaum yang Allah nak binasakan?
Okay, so kat sini kita tak nampak lah perkataan wa'aza tu. Okay, dan kita pun tak familiar dengan perkataan wa'aza. Okay, tapi kalau siapa yang ingat dalam surah mana ada perkataan mau'izah. Okay, Mau'izah. pernah dengar perkataan mau'izah? Benar. Maksud dia adalah Mau'izatan kan? ya, mau'izatan hasanah. Apa maksud dia? Peringatan yang baik lah. Ya, peringatan yang baik. Mau'izatan hasanah. Jadi wa'azah memberi peringatan. Memberi peringatan. Mau'izah dah jadi mau'izatan. Ada ta marbutah dah jadi isim. Okay, so asal dia 3 huruf dia wa'azah, memberi peringatan. Okay, jadi kat sini mengapa engkau bagi peringatan, warning kepada kauman. Okay, kauman ada tanwin, isim ataupun indefinite kan. Satu kaum yang Allah akan binasakan. Okay. So kita dapatlah perkataan asal atas ni wa'azah. Okay. Ya. Dia qul a'udzu birabbil falaq. Boleh keluarkan tak apa 3 huruf a'udzu? Ain, alif, za. Ya, ain, alif, zal. Ni dah tahu kan. Walaupun waw kat sini tapi dah pandai tukar alif dah. Okay. Jadi apa huruf tambahan, huruf fa'il mudhari', huruf apa kat sini? Hamzah. Hamzah. Kalau Hamzah siapa? Aku. Saya atau aku. Saya, aku. Okay. Jadi azza maksud dia apa? Menjaga, penjagaan. Berlindung. Aku berlindung. Okay. Biasanya kita dengar isti'azah. Isti'azah kan? Isti'azah maksud dia apa? Meminta perlindungan. Okay, isti'azah meminta perlindungan. Okay, dia tambah alif sin kat depan tu lah, isti'azah. Jadi azah, a'udzu, aku berlindung. Qul a'udzu, aku berlindung birabbil falaq. Okay, dengan Tuhan yang akan membelahkan ni lah hari kiamat, bumi hari kiamat nanti. Okay, so nampak perkataan a'udzu daripada azah. Okay, next. Sayasla naran zata lahab. Keluarkan 3 huruf daripada sayasla ni apa? Sod, lam, ya. Yes, sod, lam, ya. Ataupun ya tak ada titik, alif maksurah lah. So, sola. Okay, sin adalah, apa maksud kalau jumpa huruf sin dekat depan? Maksud dia akan. Okay. So kalau jumpa perkataan sin dekat depan dan dia melekat dengan fi'il mudhari', maksudnya ini adalah future tense. Dia ada 2 akan dalam bahasa Arab. Satu sin yang melekat dengan fi'il mudhari', satu lagi saufa. Sauba. Saufa. Fa. Okay. Okay. Saufa. Apa ayat tu? Juz amma juga saufa. Okay. So saufa. Dan satu lagi sin saja, huruf sin je kat depan. Okay, yang ni dari sudut terjemahan kita akan terjemah akan. Bahasa Melayu dua-dua sin pun akan sebut akan, saufa pun akan terjemahkan akan. Jadi itu bahasa Melayu tak ada beza. Bahasa Arab ada beza dia. Kalau sin sahaja, dia akan yang sekejap lagi, tak lama lagi dah. Okay, tapi kalau saufa mungkin ambil masa sikit. Akan datang Akan juga, tapi ambil masa sikit. Okay, kalau sin saja dia melekat dengan fi'il mudhari', maksudnya itu memang dah dekat. Okay. Dan benda ni kita takkan nampak lah kalau dalam terjemahan, melainkan kalau kita belajar bahasa. Okay, kalau terjemahan kita akan nampak dua-dua terjemahkan akan, tapi dari sudut masa kita tak tahu. Okay, so ni kita dah tahu sin maksudnya akan. Yasla, dia apa huruf mudhari' kat sini? Ya. Ya, okay. So dia tambah ya. Naron apa naron? Api neraka. Api yang zat ni mengandungi lahab. Lahab apa kita panggil bahasa Melayu flaming, yang terbakar. Yang terbakar lah kot kan. Api yang mengandungi flaming. Apa bahasa Melayu flaming Okay.
Macam menyala-nyala kot. Menyala-nyala. Berlanjut-lanjut ke semua tu. Api yang menyala. Macam kita tengok macam rumah terbakar tu kan. Betul. Itu bakar dekat dunia, kat akhirat kita tak tahu macam mana ya. Betul. Okay, dia bukan api saja tapi api yang mengandungi yang inilah meruap-ruap, okay, menyala. Okay. Jadi perkataan solar kat sini, apa maksud dia? Terjemahan tak berapa kena kat sini sebab dia kata dia akan masuk. Tapi masuk bukan solar, masuk dakhala. Ni terjemahan ni dia nak mudahkan. Jadi perkataan solar, apa maksud solar? Solat. So perkataan solar ni maksud dia adalah membakar. Okay, maka dia akan dibakar dalam api yang menyala. Okay. Dan saya nak share lah kat sini sebabnya kat sini ada dua pendapat tentang asal usul perkataan solat. Okay. Perkataan solat ada macam mana? Sod, lam, alif, ta marbutah. Okay. Sefaham kita solat, apa maksud solat? Mendirikan. Bukan. Apa maksud solat? Sembayang tu lah. Sembayang kan? Okay. Sembayang. So perkataan solat ada dua pendapat lah. Ada yang kata asal dia daripada perkataan solar ni. Solar ni. Jadi membakar. Jadi solat tu adalah membakar dosa. Okay. Ada juga pendapat yang kata solat ni daripada perkataan silaturrahim. Ingat tak kita silaturrahim apa? Menyatukan, menyambung silaturrahim. Okay, kita guna dua, menyambung silaturahim. Padahal silah tu memang menyambung dah. So kita kata menyambung rahim sebenarnya. Okay. Jadi ada juga yang pendapat kata solat asalnya daripada silah, iaitu kita sambungkan diri kita dengan Allah lah. Okay. So dua pendapat ni lah, antara ada yang pegang pada solat asalnya daripada solat asalnya daripada silah, menyambungkan kita dengan Allah. Ataupun wasal. Wasal apa? Wasal sambung kan? Sambung juga. Ini sambung. Semua perkataan yang sama lah ni. Silat, wasala, asal daripada perkataan, asal usul pada perkataan solat. So dua-dua kita boleh berpegang pada mana-mana yang kita rasa cenderung lah. Dua maksudnya. Okay. Keselingan. Kemudian perkataan bawah dia Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Jadi fi'il mudhari' kat sini huruf betul. Okay, apa tiga huruf asal dia? Tam, lam, ya. Dia sebenarnya ta, lam, ya. Tala. Maksud tala? Cuba tukar baris. Tali. Bukan. Tali kot. Bukan. Tila. Tilawah. 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 Baca. Okay. Tapi kalau kita bahasa Melayu kita ada satu je perkataan, baca Quran. Buku pun kita guna baca buku. Tapi kalau bahasa Inggeris ada read dengan recite kan? Ya. So apa beza read dengan recite? Read tu baca, recite tu macam kita hafal dia. Menyampaikan Menyampaikan. lebih kurang lah kan. Tapi bahasa Melayu ada satu je, baca je. Quran pun kita baca, read pun kita baca. Okay, jadi kat sini adalah yatlu, menyampaikan lah kan, membaca. Sini dia tulis, terjemahan dia tulis reading. Okay, so tala, mana huruf sakit dia? Tak. Ya. Ya ni. Ya. Ya tak ada titik ni kan. Tak ada titik. Tala. So dia jadilah yatlu. Okay. Jadi apa maksud dia? Rasulun minallah yatlu. Rasul minal Sampai daripada Allah. Okay, Rasul dari Allah. Yatlu. Membaca, menyampaikan, membaca suhuf. Suhuf apa? Suhufan mutahharah.
Suhu. Mushaf Suhufan mutahharah. Mushaf biasa dengar. Mushaf dah. Di suhuf. Okay, kalau mushaf dia yang dah muka surat yang dah dibukukan. Kalau suhuf dia kertas-kertas sahaja. Lembaran-lembaran sahaja. Itu beza dia. Okay, so mushaf tu daripada perkataan suhuf lah tu. Dia daripada lembaran-lembaran yang dibukukan. Dia jadilah mushaf. Okay, asal dia suhuf. Nabi-nabi, ada nabi yang tak dapat kitab tapi dia dapat suhuf. Okay. Dia dapat lembaran-lembaran saja macam Nabi Ibrahim. Macam Nabi Musa jugalah. Nabi Musa dia ada kitab dia kan, Taurat. Tapi dia ada juga suhuf tu. Suhuf Ibrahim tak ada kan, Ibrahim tak ada. Tapi ada nabi yang dia dapat suhuf sahaja. Dia dapat lembaran sahaja. Suhufi Musa mungkin pada nanti Nora sebut kan. Suhufi Musa. Kalau Quran ada suhufan mutahharah. Ya, suhufan mutahharah ni lah. Okay, jadi suhuf lembaran, mushaf lembaran yang dah dibukukan. Dia jadi mushaf. Dibukukan. Yang dibukukan. Mim kat depan tu dia dah berubah lah keadaan dia. Okay. Ini muka surat berapa ya, Aida? 206. 206, okay. Okay, jadi suhuf adalah lembaran. Mutahharah. Apa maksud mutahharah? I tengok tu je najis najis mutahharah. mutahharah kan? Yang bersih. Najis mutahharah tak ada. Dia dekat-dekat. Saya pun ni. Najis ada mutawassitah. Itu. Mutawalladah tu ada. Mughallazah, mutawassitah. Lagi satu tak ingat dah. Mukhaffafah. Mutahharah bukan najis. Dia dekat. Okay. Mutahharah. Okay, biasa kita dengar taharah. Suci, bersuci. Taharah. Mungkin di situ biasa dengar taharah. Suci ya. Jadi mutahharah yang disucikan. Dia jadi inilah. Sebab taharah suci. Tajuk taharah. Kalau siapa belajar fiqh dia akan ada satu tajuk taharah. Tajuk belajar tentang suci. So mim yang tambah depan tu yang menyucikan atau yang disucikan. Yang disucikan. Taharah tu ada macam this clay taharah untuk kalau you travel you guna tu untuk kan? Jenama itu jenama ada saya pernah dengar juga. Dia guna nama taharah untuk wuduk. Tayamum pula. Untuk ni cuci-cuci kalau anything lah yang kalau you terkena najis. Kalau terkena najis mughallazah dia jual clay tu untuk bersih. Sabun. Daripada hati ada. Betul lah tu. Okay, daripada perkataan taharah ni lah. Tuhur. Okay, tuhur, taharah tu semua. Yang habuk tu pun ada jual tu dah. Ada tayamum tu kan? Dia macam tepung tu tapi tak tahulah habuk kot. Dia ambil mana tak tahulah. Pernah beli ke? Tak pernah beli tapi Adi pernah dengar dia kata ada. Pernah dengar kan dia. Orang nak pergi umrah biasa kan dia pakai untuk dalam flight kot. Okay, so itulah mutahharah, taharah, tuhur tu semua daripada perkataan taharah, bersih. Nama orang tahirah. Okay, ada orang nama tahirah maksudnya bersihlah tu, kebersihan. Okay. Sokirah kawan kita tu. Betul Syakirah. Okay. Alright, so ni kat sini Rasul daripada Allah membacakan suhuf ataupun lembaran ataupun mungkin sebahagian terjemah kitab. Okay. Yang disucikan. Kitab yang disucikan. Okay. So perkataan dia tala, okay, tadi sola, azza semua ada huruf sakit Okay, next. Wa amma man ja'aka yas'a. Perkataan yas'a asal dia apa? Sa'a. Okay. Jadi apa maksud sa'a? Dia tanya. Sekali nak perkataan sa'a ni. Sa'i tu bukan sa'i. Sa'i ya. ulang-alik. Striving, berusaha. Berkali-kali lah. Berkali-kali berusaha lah. Okay. Jadi wa amma dan amma adapun.
Man Man siapa? dan ada pun siapa ja'a apa? Datang. Apa? Datang ka kamu. Kamu. Okey. Yas'a berusaha. Hmm. Okey, maka dan ada pun siapa yang datang kepadamu secara striving, secara berusaha, secara bersungguh-sungguh lah. Berusaha bersungguh-sungguh. Ja'aka yas'a. Okey. So perkataan dia sa'a. Ni ayat dia kena tengok full ayat ni pasal apa konteks ayat ni. Okey. Makin lama makin pendek pula contoh dia. Dia bagi wahuwa yakhsha je. Oh ni sambungan dia lah. 80 lah. Dulu panjang-panjang dah pendek pula. Ya, Senang nak tangkap tu. ni pendek 808, yang ni 809. Urut sakit dia ya je kan? Betul. Okay, so ayat atas ni sambungan dia bawah ni. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Okay, so yas'a dengan yakhsha adalah fa'al yang huruf sakit. Okay, yakhsha maksud dia takut dan dia takut. Okay, so ni kita tengoklah full surah ni pasal apa. Kenapa Allah kata orang yang bergegas datang kepadamu tu adalah orang yang takut. Okay, wa huwa yakhsha. Okay. So kita dapat perkataan yakhsha daripada khashin. Ya, khasha. Khasha. Takut dalam bahasa Arab ada dua Satu khasyah, satu khauf. La takhaf tu. La takhaf wa la tahzan. Okay. Kalau bahasa Inggeris ada fear dengan scare. Apa bahasa fear dengan scare? Ada beza? Ada tu. Ya. Ke US dengan UK je? Tak. Scare tu macam untuk menakutkan. Okay. Scare? Fear. Fear terjemah. Takut je lah kan? Scare, takut juga. I'm scared, kita kata I'm scared ke I'm fear? Fear. Entahlah. Mana senang lah. Tak ada beza tak ada beza lah. Ikut status lah. Macam bahasa baku dengan bahasa biasa macam tu lah. So ada bahasa yang satu makna ada 2-3 patah perkataan. Tapi bahasa Arab khasyah dengan khauf dua-dua takut, tapi dari sudut makna ada beza lah. Kalau khasyah dia takut dengan takut yang dia tahu kenapa dia takut. Kalau la takhaf dia takut tapi dia tak sure apa yang dia takut. Level of takut tu. Itu bahasa Arab lah. Sebab tu bahasa Arab dia special kan. Walaupun dia terjemah sama tapi dari segi meaning mesti ada beza. Tadi fear yang kalau orang putih tu most likely fear tu macam belum berlaku lagi. Macam I fear that it will hurt me. Jadi rasa akan takut. Dia akan rasa takut. Dia I fear. Tapi like I'm scared. Saya takut. Berlakulah, telah berlakulah. To scare. Kalau fear tu akan. To scare you, untuk menakutkan. Mostly penggunaan dia macam tu lah kan. Macam dia anticipate lah. Okay, dia based on kebanyakan penggunaan dia tu. Okay. So tu bahasa-bahasa lah. Kemudian kita tengok wa burrizatil jahimu liman yara. Okay, so yara kat sini apa tu melihat. Alam taro kan. Kita biasa tengok alam taro kaifa. So yara taro itu adalah melihat. Kalau guna taro, siapa yang melihat? Kamu. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Alam yara, tidakkah dia melihat? So ayat ni adalah yara. Ya. Liman. Taro tu melihat. Daripada perkataan ro'a. Dia sebenarnya ro'a sebenarnya ni. Okay, tapi ro'a kita tak banyak jumpa ro'a, kita banyak jumpa taro yara. So bolehlah ingat ini adalah melihat. Liman. Li apa li? Liman. Li dalam siapa? Man siapa? Li tu. Dengan li kepada siapa yara melihat. Okay. Saya terbalik pula kan. Saya dari belakang pula. Okay. So al-jahim.
Jahim neraka. Neraka. Wabur rizatil akan ditunjukkan jahim kepada siapa yang melihat. Wabur rizatil jahimu liman yara. Neraka jahim akan ditunjukkan kepada siapa yang melihat. So dia akan nampak neraka tu lah dekat akhirat tu. So perkataan asal dia ra'a, tapi ra'a kita tak jumpa sangat. So next kita pergi pada lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Jadi perkataan yasha'una, shin, 3 huruf dia shin, alif, Hamzah. Apa maksud sya'a? InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Betul. Kehendak. Kehendak. Jadi kehendak. Jadi lahum, bagi mereka, ma apa ma? Apa? Yasha'una, Yang dia Kehendak. dia semua hendak. dia semua, mereka lah kan. Mereka. Bagi mereka apa yang mereka semua nak, mereka semua hendak. Fiha Dalam. Hanya, di dalamnya. Baginya apa yang mereka kehendak di dalamnya. Waladaina, ladaina di sisi, na kami di sisi kami, mazid, tambahan, ekstra. Pasal apa ni? Pasal syurga ke pasal neraka ni? Antara dua tu lah. Bagi mereka apa yang mereka kehendak, dan kami pun ada simpan yang more than that. Saya rasa syurga kot, sebab apa yang mereka kehendak kan. Jadi ni menceritakan tentang penghuni syurga. Diorang akan lahum ma yasha'un. Mereka akan dapat apa yang mereka nak, sya'a tadi tu. Dan bukan setakat tu je, di sisi kami pun ada reserve, ada mazid, ada ekstra lagi, ada tambahan lagi. Bonus lah. Bonus lagi. Tak sikit je, tapi dapat tu lagi banyak. Dapat bonus ni. Double bonus pula lepas tu. Faktor, ada faktor tu. Betul. So saya rasa ni cerita pasal syurga lah kot, penghuni syurga. So kita dapatlah perkataan dia adalah sya'a. So kalau kita tengok secara meluas muka surat 206 ni, yang saya tulis kat tepi ni semuanya ada huruf sakit. Wa'aza, aza, sola, tala, sa'a, khasha, sya'a. So ni semua huruf-huruf sakit yang ada dalam fa'al. Ada lagi kat bawah ni, dan yang bawah ni kita boleh laju sebab dia senang. Banyak perkataan yang qala yaqulu. So fasbir. Apa maksud fasbir? Sabar. Maka bersabarlah. Maka isbir, bersabarlah. Ini kita akan tengok dalam fa'al amar nanti. Isbir ni maksudnya fa'al amar, bersabarlah. Bersabarlah ala, apa ala? Ke atas. Apa yaquluna. Apa Katakan. siapa berkata? Sebab ia kat depan kan? Pasal Dia yang ramai. Dia semua. Dia yang ramai. Dia ramai. Dia yang ramai itu mereka lah. Mereka semua. Maka bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Kulu. Yaqulu daripada apa? Kul. Qala. Yaqulun qala. Mereka Wow, tengah tu sakit lah ya. Betul. Sebab kita buang ya. Kita tukar alif ni. Tinggal qawala. So asalnya yang kita belajar qala. Yaqulun, mereka berkata. Kemudian lepas bersabar, wasabbih bihamdi rabbik. Buat apa? Dan Tabbih apa tu? bertasbih. Bertasbih, yes. Dan bertasbih dengan dengan hamdi
Hamdi. Syukur. Hamdi. Pujian. Kalau hamd Alhamdulillah. Alhamdulillah. bersyukur ataupun puji. Dengan Allah. Dengan Puji. Tuhan. Dengan Tuhan. Maksudnya dan bertasbihlah dengan memuji Puji. Tuhanmu. Memuji. Pujilah kan. Pujilah kat sini. Memang alhamdulillah tu syukur, tapi Segala puji bagimu. guna pujilah. Alhamdulillah Puji. maksudnya segala puji kan. Bagi Allah. So hamdi adalah puji. Nama orang Hamdi, Hamdun, Hamdan. Hamdan. Okay. Bahasa Melayu. Hamidi. Hamidi. Menteri. Itu lain. Adalah. Tak ada Adalah. Lain dah tu. Okay. So bahasa Melayu, orang Melayu kita ada Hamdan, Hamdi, Hamidi. Semuanya daripada perkataan Hamidah. Hamidah kalau perempuan. Okay. Itu semua Hamid. adalah puja. Hamid, puji. Semua daripada puji, hamd. Okay. Ahmad, itu semua Muhammad, semua Hamid. Hamadah. 3 huruf je tapi boleh beranak berapa banyak perkataan dia tu. Okay. Jadi kalau Hamdan dengan Hamidi, dua-dua puji lah sebenarnya kan? Betul. Maknanya dia sama. Okay, secara basic dia sama root word dia. Tapi kalau Dimelayukan. Hamid yang terpuji dan pujian macam tu. Okay, tapi root word dia perkataan puji istilah dia. Pujilah. Imbuhan tang mana tu. Okay. Okay. Tapi sebab yang ni fi'il mudhari, so dia jadi kata kerja lah, memuji. Betul. Okay, dia jadi kata kerja. Sorry. Hamdi kat sini isim. Oh, isim. So puji lah, bukan memuji. Puji. Dengan sorry, dia dengan pujian. Pujian kan pujian. isim. Okay. Jadi bertasbihlah, macam mana tasbih? Dengan puji Tuhanmu. Bila apa yang mereka kata, sabar dengan apa yang mereka katakan, kemudian tasbihlah dengan cara puji Tuhan. Okay. Kalau tadi dia tambah ya, tengok ayat seterusnya, dia guna nakul dengan takul. Berkata. Okay. Siapa yang berkata dekat nakul? Siapa yang berkata dekat takul? First tu kami berkata, okay, kami berkata takulu, awak kan? awak berkata, yes. Okay. Jadi yauma nakul, hari apa? Hari kami berkata. Yauma nakul, hari yang kami berkata li jahannam. Apa maksud li? Li tadi apa tadi yang li tu? Jahannam tu jahannam dah tahu. Li kami berkata Pada. Kami berkata kepada jahannam. Hal. Apa maksud hal? Memang kat sini halik kan. Halim lam baris bawah untuk sambung bacaan Asalnya hal. Apa maksud hal? Ni kata soal ni. Adakah? Okay, hari kami berkata kepada jahannam, adakah imtalakti? Okay, imtalak ni penuh. Adakah dah penuh? Okay, adakah engkau dah penuh? Okay, so hari yang mana Allah kata kepada jahannam, dah penuh ke? Dah kena. Okay. Halim talakti dah penuh ke? Sebab kalau kita tulis karangan, kita akan letak tanda soal lah kat sini. Amar nak? Boleh jadi amar tak? Tak. Penuh bukan kata kerja. Okay. Dah penuh ke? Okay. Watakul. Kat sini kalau kita buat ni, kita akan letak tanda soal lah. Kalau Quran ni ada tanda baca, maka kat sini akan ada tanda soal. Kata. Okay. Watakulu. Siapa yang kata? Dia. Wow tu. Kalau kita belajar ta sebenarnya untuk hantar kan. Tapi jahannam, nama syurga, nama neraka, dia dianggap sebagai perempuan. So dia berkatalah kat sini. Jadi jahannam berkata, neraka berkata, hal mim mazid, hal lagi sekali. Adakah? Adakah min mazid. Tadi ada perkataan mazid. Mazid apa mazid?
tambahan ataupun ekstra. Okay. Ada lagi. Ya, ada lagi ke? Oh, okay. Ada Muat lagi ke nak masuk orang dalam tu. Okay. Takut ayat ni sebenarnya kan. Masa ada lagi orang yang boleh nak kena masuk Nak neraka tu tanya kepada Tuhan. Neraka tanya, hal mim mazid, ada lagi ke? Are there any more? Okay. So tak tahu ayat ni tergantung pula kan. Kalau boleh tengoklah apa sambungan conversation ni. Okay. Hari yang mana sebenarnya perlu ke Allah tanya kepada neraka ada kosong ke tak? Dia tahu dah kan. Dah tahu dah. So kenapa nak kena tanya? Ini ayat Quran kan. Ini nak ajar supaya beritahu kita lah. Sebenarnya untuk kita sebenarnya. Okay, Buat supaya lagi. nak buat lagi tak? Okay, macam kita kurung anak dalam bilik gelap kan? Itu tanya. Ada boleh muat lagi tak kan? Sebab kita nak bagi warning kepada yang anak yang kat luar tu yang tak masuk lagi tu. Penuh dah tak buat. Benar. Okay. So pasal anak yang kat dalam ni tanya, ada lagi ke nak masuk? Kan? So itulah gambaran-gambaran yang ada dalam Quran tentang neraka. Okay. Sebenarnya soalan ni bukan untuk Allah sebenarnya, untuk kita. Okay. Sebab Allah dah tahu dah neraka tu penuh ke tak. Dia untuk psycho. Untuk psycho orang yang dengar ni. Okay, buat tanya kan. Padahal boleh je masuk kan. Untuk takut kan. Ni macam satu sinis lah, satu sindiran. Sindiran. Betul? Kepada orang yang kat luar lagi ni kan. Orang kat luar lagi. Psycho kan sebenarnya. Psycho lah. Okay. So tu kita dapat perkataan. So ada nakul, takul. Lepas ni kalau jumpa dah kenal lah asal dia adalah qala. Cumanya dia tambah ta ke, tambah na ke, tambah ya ke, kita adjust lah sendiri. Okay, yang penting kita kenal ada jumpa perkataan nakul, takul. Okay. Alright. Dan kita jumpa walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Okay, walakin apa walakin? Dan tidak. Bukan, lakin. Lakin nama tempat ada lah. Lakin nama tempat. Nama kopi pun ada, lakin kopi. Okay. Bahasa India ke Tamil ada lakin tetapi. Oh ya, lakin. Ni Hindustan. Macam mana sebutan dia? Lakin ada kan? Ada. Pernah dengar. Okay, lakin dan tetapi. Okay, lakin tetapi but liyabluwa. Okay, so liyabluwa ni mungkin kena luas sikit mata untuk kenal pasti apa 3 huruf dia. Li apa li? Lam. Bala kot. Yes, bala. Li dan lam. Okay, li untuk. Ya fa'al kan? Fa'al mudhari'. Fa'al mudhari'. Okay, so ada perkataan bala. Apa maksud bala? Bala. Hukuman. Ya, bala. Dugaan. Bala adalah ujian, dugaan. Dugaan. Okay. Jadi ayat ni dan tetapi li untuk tetapi untuk membalakan, mengujilah. Okay, kita tak terjemahlah untuk membalakan. Dia kata untuk menguji. Okay, dan tetapi untuk menguji ba'dakum bi ba'd. Maksud ba'dakum ba'd, biasa kita dengar kan? Ya, selalu. Tak sebut bra ni pun susah. Ingat sangat tu sebab selalu sebut bra kan, susah kan? So lepas ni mereka selalu letak D je, ba'dakum. Kum tu dah dapat mereka. Sorry, kamu semua. Kamu semua. Assalamualaikum kan kamu. Ba'da. 2 kali ni. Ba' sebelum. Itu kalau ba'da. Oh, dia ba'da. Okay. Ba'da selepas. Ba'da tukar jadi dha, dia jadi sebahagian.
ba'dakum sebahagian kamu bi ba'din daripada sebahagian yang lain. Lain. Oh, ya pernah dengar. Okey. Jadi kalau dengar ba'dukum ba'da, nak senang bahasa Inggeris dia each other sajalah. Each other. Okey. Jadi ayat ni dan tetapi untuk menguji kamu, untuk menguji each other. Okey, ba'dukum ba'da ni saya mudahkan each other lah, nak mudah. Okey, sebab kalau tak kita terjemah literal, kita akan kata sebahagian daripada kamu di sebahagian yang lain. Atau panjang. Translation dia some of you. Some of Other. Ya, by means of others. Betul. Some Faham of tu. ni ba'da. Ba'da some. Bahagian daripada kamu boleh? Sebahagian daripada kamu, sebahagian yang lain lah. Each Sebahagian other. lain. By means of in Okay. English by means of other. Dengan sebahagian yang lain by means of others. Okay, so lepas ni jumpa ba'da tu ba'dukum. Banyak dalam Quran. Ba'da adalah sebahagian. Sebahagian yang lain. Dari sebahagian yang lain. Dari sebahagian yang lain. Okay, jadi ni untuk menguji kamu, each other lah, untuk menguji kamu dengan sebahagian yang lain. Asal dia apa? Bala. Okay, liyabluwakum. Dalam surah Al-Mulk. Liyabluwakum ahsanu amala. Liyabluwakum ahsanu amala. Ada tertinggal je ke betul tak? Ada. Liyabluwakum. Okay, jadi kat situ liyabluwakum. Apa maksud liyabluwakum? Kalau kat sini liyabluwa je kan? Dalam surah Al-Mulk ada kum. Kamu semua. Kamu semualah. Kamu semua. Jadi li untuk yabluwa untuk menguji mereka semua. Sebahagian daripada yang lain. Tak. Tak ada sebahagian. Dia kum Tak je. ada. Dia kum terus. Kum. Kamu semua. Kamu semua. Okay. Liyabluwakum li untuk yabluwa menguji. Kamu semua. Okay. So liyabluwakum untuk menguji kamu semua. Panjang tu. Perkataannya satu je bahasa Arab. Okay. Bahasa Arab liyabluwakum. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu untuk menguji kamu semua. 4. Banyaknya. Okay. Untuk menguji apa? Ahsanu amala. Antara kamu semua yang mana ahsan? Ahsan apa? Ihsan bukan ihsan. Ahsan, the best. Ahsan adalah the best. Hasan. Okay. Hasan bagus, ahsan paling bagus. Okay. Untuk menguji kamu semua yang mana paling bagus ahsanu amala. Amal yang paling bagus. Berkualiti, bukan amal yang paling banyak. Membuat amal yang baik lah. Boleh? Amal yang baik. Okay, amal yang terbaik. Terbaik. Bukan terbanyak. Terbaik. Right. Okay, so liyabluwakum sebenarnya kita dah biasa baca, okay, dan asalnya bala. Right. Kena bubur dalam otak. Banyak perkataan-perkataan yang kita dah biasa dengar, cuma tak safe lagi dalam kepala. Ba'da, bala, semua ni. So, divert sekejap. Liyabluwakum ahsanu amala. So, is that bermaksud Allah tidak menengok kepada kuantiti tapi menengok kepada kualiti? Betul. Okay, sebab dia guna ahsan kan, bukan aksar. Kalau aksar paling banyak, siapa yang paling banyak amalan? Tapi ahsan, siapa yang paling bagus amalan? Quality over quantity lah. Over quantity. So kalau lah kata, in other words lah, kalau kita nak buat amalan, kita kena buat betul-betul lah. Sebab nak masukkan elemen quality dalamnya. Jangan kita kejar quantity je. Kejar quantity. Ya, betul. Kita nak buat banyak, kita buat sesuatu, kita ada quality. Masuk ke elemen quality. Dia bersungguh-sungguh, fokus. Macam tu lah. Itu yang susah. Sebab kita banyak suka, boleh. kita suka jamak kan. Kita suka buat sekali harum. Lepas tu dah. Banyak. Lepas tu. Kadang-kadang kita solat pun. Ya Allah. Solat sunat, solat ni, solat tu. Yang mana sana fokus. Quantity, tapi quality langsung ke laut. Ke laut. Thank you Aunty Nora. Benda tu meremindkan kita lah untuk sentiasa remind each other
tak payah, bukan tak payah kan, tapi kena seiring lah. Quality over quantity. Quality over quantity. Okay, dalam Kita kerja pun practice, kita practice kerja pun macam tu. quality first. Then dah confident the quality tu, tambahlah sikit lagi kan the quantity. Betul. Okay. Daripada banyak tapi tak ada quality, lebih baik sikit tapi berkualiti lah kan. So kalau macam ni dah, macam sekarang ni orang yang umur dah lanjut ni kan, semua dia nak buat kan. Semua dia nak kejar. Sebab nak isi kan yang belah kanan tu kan. Buku rekod kita tu kan. Tapi kalau kita buat tak betul, buku rekod tu isi pun tapi markah rendah Kurang lah juga. Dapat 8 of 10, you dapat 4 or 10. Tapi dapatlah, tapi harap kita dapatlah juga yang Tapi masalah again. Masa tu bukan kita on our side. cemburui masa. It's not on our side. So it's better for us at this age to focus and get 10 out of 10 rather than do everything and probably get 4 out of 10 or 2 out of 10, you know. Kita buat yang kita kena pilih lah apa yang kita rasa kita boleh buat untuk mendapatkan kekuatan, kat mana strength kita. Kat mana strength kita untuk mendapat 10 per 10 tu. Setuju? Setuju? Ada strategi lah. Okay, tak boleh menonong je buat kan? Tak boleh menonong semua. Semua nak sapu. Jack of all, master of none. Kata orang. Menarik Andi Nora cakap macam tu sebab kekuatan untuk kuantiti tu dah ada, tinggal nak top up quality je. Okay, sebab ada orang tak ada dua-dua. Ataupun ada orang dia ada sebelah je sayap dia. Okay, so sekarang ni masa untuk strengthenkan quality lah. Yang quantity tu remain dulu. Consistent quality okay, baru naik sikit-sikit. Yes, agree. Ataupun sekarang kalau rasa macam quantity dah terlalu banyak tapi quality tak ada, slow downkan sikit. Slow down. Quality and then baru ni balik. Ya, betul. Itulah kot. InsyaAllah kita buat apa pun kerana Allah kan, kerana Allah. Quality ni kan. Yes. Once dah done satu perkara, check dulu, stop kejap, tengok okay quality tak. Okay, dah rasa quality, proceed. Bukannya tak ada stop langsung. Tak ada check. Macam kita check jugalah. Macam Nora, macam kita masak lah. Masak banyak tapi tak sedap. Tapi kita check Linda, kita rasa sedap. So that is quality. Bukan kita main masak tabur-tabur je kat dalam tu, kita check. Kurang macam masak. Menarik. Walaupun masak satu berkualiti kan. Walaupun satu lauk tapi berkualiti. Orang take makan your time. Take your time to Kuantiti cook. banyak, tiba-tiba semua tak sedap kan. semua tak sedap. Makna kita rasa nak tumis lama sikit, dia pecah minyak. Dia pecah minyak betul-betul kan. So sebenarnya kita apply je dalam hidup kita kan. Cuma kita apply dalam ibadat lah. Thank you Aunty Nora, ingatkan. Thank you so much. Dah keluar ayat Al-Mulk tu, aku tidak. Baca je tiap-tiap malam tapi sambil baca je. Okay. Alright, so daripada perkataan bala, yang bawah ni yahabu. Okay, yahabu ada 2 kali. Asal, so kalau kita buang ya, tinggal huruf ha dengan ba je. So, asal dia adalah wahaba, memberi, mengurniakan. Bukan wahabi kat sini, wahaba. Okay, wahaba adalah grants, mengurniakan. Okay, jadi kat sini yahabu, ada ya kat depan siapa? Dia. Kalau mereka ada waw nun, ni tak ada waw nun. So ni dia sahaja. Dia memberi. Dia. So automatik kita faham dia ni siapa? Allah yang memberi. Okay, kat sini tak ada pun yahabullah kan. Tapi bila tak ada perkataan Allah kat sini dan ada buah dan siapa lagi yang bagi kan? Sebab ada buah kat dalam ya ni kan. So dia adalah Allah lah. Okay, jadi mungkin terjemahan ada yang tulis Allah mengurniakan ataupun dia mengurniakan liman yasha. Sebenarnya dia boleh juga garis yasha ni sebab fi'il mudhari' kan. Macam tadi kan. Jadi dia memberi liman kepada siapa yang yang dia kehendaki. Okay.
dia akan bagi inasa, muannas, perempuan, daughters. Akan bagi anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan wa yahabu, Allah ulang balik. Yahabu liman yasha, dan dia memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Az-zukur, muzakkar. Muzakkar apa? Lelaki. Actually. So, apa yang kita faham daripada ayat ni? Allah berkuasa nak memberi sesuatu pada kita lah. Lelaki perempuan anak. Semuanya dia kuasa Allah. Ya. Setiap satu kuasa Allah. Okay, anak perempuan, anak lelaki, itu semua Allah yang Menentukan. Allah yang menentukan. Allah bagi siapa yang Allah nak anak perempuan. Allah bagi siapa yang Allah nak anak lelaki. Okay. Kat sini pun kita dah rasa kita ni sebagai hamba lah. Benda ni pun kita tak boleh nak tentukan kan. Okay. Padahal kita yang bawa kandungan tu. Tapi kita tak boleh nak decide. Aku nak anak perempuan kan anak lelaki. Itu dah menunjukkan kelemahan kita lah. Kekurangan kita. Kita tak ada kuasa langsung pun. Ya, Siti ingat I lah. Tak ada kuasa langsung. Dapat hero. Satu. Nanti nak Dapat menantu. Yati pun semua lelaki anak dia. Oh, nanti Nora semua anak lelaki juga. Ya. Grup kita ramai anak lelaki. Okay. Setelah kan, bila kita tengok ayat ni macam Allah lah yang tentukan kan anak lelaki. Allah yang bagi semua tu ya. Dan ada sambungan ni saya ada dia tentang Allah menguji lah, maksudnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dan sebagainya lah. Dia ayat ni menarik juga kalau nak tengok ni, ayat 42, surah 42, 49 ni. Okay. Kemudian so asalnya wahaba lah huruf wa kat depan ni. Jadi bila dia tukar kepada fi'il mudhari' kita dah tak nampak huruf wa tu. Macam wasalla, yaqifu dan sebagainya lah. Okay. Dan yang akhir sekali wa inna katsiran minal khulata la yabgha. Okay, la yabgha daripada perkataan bagha. Bagha ni melampau-lampau. Okay, lagi sekali ba'duhum ala ba'din. Dia tulis kat sini pendek pula, one another. Tadi panjang dia tulis kan, by means of others. Okay, tapi perkataan sama, ba'duhum ala ba'din. Okay, so antara each other lah. Okay, wa inna kasiran, dan kebanyakan, kasir banyak, inna sesungguhnya, dan sesungguhnya ramai minal khulata yang dia buat syirik tu akan melampau-lampau. La yabgha. Okay, so bagha, ba dengan gha, dengan ni alif maksurah, melampau-lampau, bagha. Okay, melampau-lampau antara satu sama lain. Okay, dia melampau-lampau antara satu sama lain. Itu perkataan dia adalah bagha. Kita mungkin jarang biasa dengan bagha. Yang biasa kita jumpa tagha. Tagha pun maksud dia melampau-lampau. Okey, bagha, tagha, ni semua melampau-lampau. Ataupun kita dengar kalau bukan tagha, taghut. Taghut, biasa dengan taghut. Nama tu Nama berhala. Berhala. Okey, jangan bagi nama anak ke cucu Jangan. Sedap tak nama taghut. Tak sedap pun. Tak sedap, okay? Bunyi kasar. Okay, taghut adalah berhala sebab dia hasil tagha, hasil melampau-lampau. Okay. Taghut. Okay, dekat-dekat dah tu. Okay, sudah habis lah. Alhamdulillah, sempat habis. Alhamdulillah. Contoh. Okay, ingatkan sempat masuk tajuk baru hari ni? Tak sempat. Contoh 23 je, tak apa Boleh dah Boleh insyaAllah. Slow. Quality. Betul. Okay, so ni dah mudah-mudahan dah boleh nampak lah lepas ni mana ada huruf sakit dan sebagainya ni lah kepada fi'il mudhari'. Okay, tak dapat semua pun at least kenal-kenal pun dah cukup bagus lah. Yasha, takul, nakul kan, itu yang banyak kan. Kalau yang sikit-sikit macam bagha, wahaba, yahabu ni tak perasan, tak apalah, kita tengok gitu je lah. Okay, so clear semua? Ada soalan tak? InsyaAllah clear. Clear. Alright. Berkualiti. Okay. Tadi masa usrah tadi Aida, yang Aida punya soalan last